Ni aku check dia ada banyak sangat keluar flake ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita nak tunjuk masalah kucing. Bulu kucing nampak macam elok kan? Ni kotor biasa lah dia main. Ni kucing pun macam kita juga ada keluar momok, nampak tu? Nampak tak? Satu badan dia. Ini punca sama ada tak bilas betul-betul ke, ataupun daripada kucing tu sendiri punya badan dia keluarkan minyak, dia tak reti nak groom pun boleh jadi. Lama sangat tak datang grooming, tak mandikan pun boleh jadi. Ini kalau biar lama-lama dia akan, kalau dia tak hati groom, dia akan jadi kumpal melekat, lepas tu sakit bila dah jadi sakit, lepas tu dia garu-garu menyebabkan luka dan fungus. Adik kan? Betul? Sebab dia pun faham masalah keluar momok macam ni dekat anak kecil. Jangan risau, kita memang ada khas treatment untuk kucing yang ada masalah dandruff macam ni lah. Alright, okay, ni okay, ni lah hasil dia selepas kita buat mandian oat. Nampak? Dah tak ada tadi banyak sangat keluar momok kat sini. Atas ni satu badan dia, sekarang dah tak ada dah. Nampak? Itu adalah kelebihan mandian oat. Nampak? Kalau anda mandian yang sama macam Orchid mandi ni, kontak admin Uncle Cheese. Okay? Okay? Barulah cantik.